Januari 2010. Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail, Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 2010, negara dikejutkan dengan berita sedih kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail, Sultan Johor di Hospital Pakar Puteri, Johor Bahru, Johor. Kemangkatan baginda diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Abdul Ghani bin Othman, Menteri Besar Johor di Pejabat Kerajaan Negeri, Bukit Timbalan, Johor Bahru. Jenazah almarhum dibawa ke Dewan Besar Istana Besar untuk istiadat pemakaman yang dijalankan pada 23 Januari 2010. Sebelum jenazah almarhum dikebumikan, satu istiadat pemasyhuran Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sebagai Sultan Johor yang baharu diadakan di Istana Besar. Watikah pemasyhuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Abdul Ghani selaras dengan Fasal 8 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor 1895. Jenazah almarhum Sultan Iskandar kemudian dimakamkan di Makam Diraja Mahmudiyah, Johor Bahru. Almarhum yang berusia 77 tahun dimasyhurkan sebagai Sultan Johor pada 11 Mei 1981 dan pada 5 November 1984 almarhum dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong.